Koma, apa dia ronjang itu? Hari ni awak nak ajar Koma tips macam mana Koma nak mengurat awet orang Perak. Ataupun dia menggelar cinggir lah. Kopi itulah. Koma kalau nak mengurat awet Perak ni kan, of course lah Koma kena ada basic. Orang kata lorak Perak tu. Tak payah panjang-panjang, tak payah pure sangat pun tak apa. Yang basic-basic pun cukup. Biar awet tu nampak kau punya effort tu yang nak mengorat dia. Nampak kau ni bersungguh-sungguh benar lah. Contohnya kopi ni lah kau ya. Kau dah tengok awet tu daripada jauh. Kau dah tenang awet tu kan. Dalam hati kau cakap, ish, lawanya perempuan ni. Teringin no awak nak ngorat dia. Inilah cara dia kau pergi jumpa je perempuan tu kan. Kau kena beranikan diri. Kau susun ayat kopi ni. Awak, sebenarnya saya daripada tadi dah tengok awak. Saya getik tengok awak. Kalau boleh perkataan getik tu kau jangan T tu letak dekat ujung lidah. Kau letak kat sini. Getik. Saya getik tengok awak. Yang penting senyum tu. Kau kena senyum ya. Janganlah bercakap tu kau muka masam je. Kau kena senyum lah. Barulah perempuan tu senyum balik kat kau. Atau dalam lorak Perak ni dia berkata nyorongin. Bila perempuan tu dah nyorongin kat koma tu lepas kau cakap kopi tu, maknanya dia berkenan lah tu. Maknanya kalau koma punya ayat tu betul-betul orang kata menusuk dekat hati cinggir tu lah. Biasalah lumrah perempuan. Kalau nyorongin tu maknanya suka lah tu. Tu ceritanya kau nanti boleh lah try. Kau nak try ngorat dia kan. Kau boleh gunakan cara awak ni. Good luck untuk kau.